Sejarawan perlu berkemahiran untuk memahami sanad dan matan, misalnya menghubungkan ilmu sejarah dengan cabang ilmu hadis yang disebut jawah ta'adil, iaitu berkaitan aspek latar belakang, sifat, akhlak dan akidah seseorang ahli hadis. Selain itu, sejarawan menjadikan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sebagai panduan dalam menulis tafsiran sejarah. At-Tabari meneliti setiap rangkaian sanad untuk memastikan setiap maklumat tafsiran beliau sah dan datang dari sumber yang tulis. Muhaddisin merupakan para ulama hadis yang menilai kesahihan hadis melalui kajian perawi, sanad dan isi hadis matan. At-Tabari menggunakan riwayat bersanad iaitu gaya pengumpulan maklumat seperti kaedah muhaddisin. Beliau tidak menilai semua riwayat tetapi tetap mengekalkan prinsip menyampaikan apa yang diriwayatkan, iaitu ciri tradisi muhaddisin. Hauliat merupakan kaedah penulisan sejarah yang menyusun peristiwa mengikut urutan tahun demi tahun. Ahli sejarawan akan merekodkan kejadian penting berdasarkan kronologi masa tanpa huraian atau analisis yang mendalam. Dalam pensejaraan Islam, kaedah hauliat banyak digunakan oleh sejarawan awal seperti At-Tabari, khususnya dalam karya Tarikh Al-Rusul wa Al-Muluk. Tahlil naqdi, analisis kritikal, merupakan satu proses penilaian mendalam terhadap sesuatu maklumat sejarah, pemahaman pemikiran dan melakukan kritikan terhadap sesuatu sumber. Sumber perlu dikritik untuk memastikan keturunan sumber atau bukti itu. Perkara ini terjadi disebabkan oleh wujudnya kesangsian terhadap sesuatu fakta sejarah. Berbeza dengan riwayat, analisis kritikal ini telah menjadikan peranan seorang sejarawan bukan hanya sekadar penyalin atau penyampai sesuatu peristiwa terdahulu seperti yang diceritakan tanpa memberi sebarang penjelasan atau ulasan. Namun, sejarawan bertindak untuk menilai, melakukan ujian dan membandingkan sesuatu sumber atau fakta yang diperoleh dengan lebih teliti. Manhaj ilmi hadis, metodologi ilmiah, merupakan pendekatan ilmiah para muhaddisin dalam menilai kesahihan hadis. Melibatkan penelitian terhadap sanad dan matan melalui kaedah seperti al-jarh wa al-ta'dil. Pendekatan ini memastikan hadis yang diriwayatkan benar-benar sahih dan boleh dijadikan sumber hukum serta panduan umat Islam. Berbeza dengan hauliat yang menekankan penyusunan peristiwa sejarah mengikut kronologi tahun demi tahun. Tanpa analisis kritikal, manhaj al-hadis bersifat analitikal dan menilai autoriti serta kebolehpercayaan sesuatu riwayat. Dirasat Masdariyah. Manakala sejarawan moden menggunakan dirasat Masdariyah, iaitu kajian kritikan terhadap sumber, mereka menilai asal-usul teks, konteks politik dan sosial, serta kemungkinan bias dan mazhab penulis. Baiklah, di sini kami ada sediakan QR yang membolehkan semua untuk mengakses infografik ringkas secara mudah untuk faham inovasi kumpulan kami.